Hai, Assalamualaikum, selamat datang ke channel Iras ke Kanda. Guys, selamat pagi. And then now kita nak pergi ke office semua benda. And then konten ni agak simple. Yang mana konten ni dia lalu ke FFG TikTok saya semua benda. Semua dah berkahwin. Saya tengok orang saya kenal dah kahwin, artis dah kahwin, semua benda kan. And then saya nak tengok lah kawan-kawan EI team semua benda ni kan. Tapi saya akan tanya serta-serta orang yang orang panggil yang rapat-rapat. Bukan rapat-rapat, maksudnya yang macam yang selalu saya bergaul semua benda. Saya nak tanya, selalunya orang yang rapat-rapat ni dia nak sponsor, betul tak? And now kita akan tanya sebahagian daripada EI team, kalau contoh saya kahwin tahun depan, diorang nak sponsor apa? Apa tu lagi? Jom kita tanya budak AI. Dah ada lagu tu kan dah? Lagu? Aku memang pecinta abang misai, nama ke bukan buaya. Kalau cinta betul-betul nanti kan bawa tak ada akal kau. Kalau bercinta betul-betul kau bawa ada akal kau. Bawa kena tahu. Menangkan ganda. Kalau bercinta betul-betul lah, kau macam berdoa untuk bercinta tu. Atau kau memang selalu berdoa? Semua lelaki sama je. Tak, maksudnya kau memang berdoa untuk bercinta dengan aku ke? Tak adalah. Betul? It's just a song, man. Sebab tapi kau nak lontar dekat aku, nak nyanyi dekat aku. Mesti something kau rasa macam kau nak bercinta dengan aku, betul ke? Betul kau tak nak bercinta dengan aku? Tak nak. Atau Aina nak bercinta dengan Aina? Tak nak. Okay, sambung konten. Tak nak. Ayo lah, tak nak. Orang tak nak ganda. Lina punya. Tak ada. Kalau semua orang tak nak, tak apa. Ramai lagi nak. Lina tak nak. KL memang orang tak ramai tak nak. Tapi kat luar ramai nak. Are you sure? I'm sure, really sure. Okay? Kalau macam tunggu Rina. Bukan dia nak Lina. Tunggu Rina apa? Rina keluar office ni. Apa benda ni? Okay, ala-ala. Ibrahim Pidin. Okay. Dengar baik-baik, ala-ala dah cakap pasal cinta. Lagu pun berkaitan dengan cinta. Kita tak boleh nak. Ala-ala cakap pasal cinta. Semua ni. Dah buka. Dah buka Lina. Okay, ala-ala cakap pasal cinta semua benda. Okay, aku tahun depan aku, kalau contoh lah Kau kahwin. Nanti aku kahwin dulu. Ya. Kau tunggu aku kahwin dulu baru kau kahwin. Asal pula aku dengan kau kahwin? Tak kena tunggu sama. Hormati aku. Asal pula orang mati kau? Hormati aku. Okay, kalau contoh aku tak tahu kan. Aku bajet tahun depan aku kahwin lah. Nombor tak aku. Kau lepas tahun depan. Tak. Single juga. Sorry sikit tak single Ramai aku check tau. Gila tahu nampak murah. Ramai aku check tau. Salah satunya kau. Memanglah cek kerja. Okay, alah. Kalau contoh lah tahun depan, aku nak tahu je sebenarnya. Tahun depan aku kahwin. Jangan nak tahu apa tu. Kalau tahun Mana depan, buat topi? kalau tahun depan aku kahwin. Kau tak boleh lah borak topi ni. Kenapa? Kau masalah kau ni. Okay, Let's kalau get it, man. kalau tahun depan aku kahwin. Ya tak payah 10 kali. Kalau tahun depan tiba-tiba rezeki. kahwin. Dah. Just kidding, man. Just kidding. Bunuh je aku kat sini. Okay, kalau tahun depan contoh aku kahwin. Dengar baik-baik ni. Dah 14 kali cakap pun tak sampai lagi ke 7 lagi. Aku selalu berdoa tapi yang tentukan Allah. Kena doa kau pun sampai. Kena Okay, doa. Kena nak kahwin bila? Tahun depan. Rina doa ni dapat ni. Ya Allah. Tapi Rina tak nak kahwin lagi tahun depan. Apa masalah Rina Kanda yang nak kahwin? Rina dia tak lah. I love Karina Okay. so much. Okay, contoh. Ni contoh Okay. Tahun depan aku di rumah tangga. Korang as a kawan-kawan aku, korang nak sponsor apa kalau aku kahwin? Berani kau tanya soalan macam tu depan aku? Yelah. Rina akan nyanyi time perkahwinan Kanda tu. Lina perform lagu tadi. Tolong. Nice song. Nice catch. Apa benda kau ni? Serabut aku jadi. Siapa nak sponsor apa? Aina nak sponsor apa? Kalau contoh Kanda kahwin nanti nak sponsor apa? Tapi kan dia dah banyak sponsor. Kita sponsor yang dia tak nampak. Sebab aku tak tahu. Kau mampu lah, kau mampu Kau lah. mampu. Engkau diri kau. Nak sponsor apa? Dewan ke, goodies ke. Tak payahlah besar-besar sangat. Kalau besar macam tu okey ke? Aina sponsor persembahan. Aina buat persembahan Betul lah. Sebab benda ni aku tik tau. Benda ni adalah saksi yang korang kena tunaikan kalau benda tu betul aku kahwin tahun depan. Sebab dari AIS sekarang dah banyak boleh menari. Contohnya Abel. Ha. Dah banyak dah yang boleh menari tradisional. So Aina akan bawa team talent tradisional untuk perform kat wedding Kanda. Lagunya lagu 2-3 kucing berlari dah. Lagu aku memang Rina tak nak sponsor nyanyi. Okay, Aina delok bahagian persembahan. Dia nak sponsor persembahan semua benda. Tik untuk Aina sponsor persembahan. Lina? Nak tahu tak kalau dia beri pilihan untuk sponsor apa? Rina memilih untuk sponsor Soto Madura.
Maksudnya Sponsor makanan lah. Sponsor makanan. Maksudnya ada food tempat bagai-bagai soto Madura. Betul deal Soto Madura. So ni akan baca-baca sup tu. Tak lah. Ini betul ni. Yeah. Aku tik soto sponsor soto. Betul So menu utama dah ada. Menu utama aku tik. Soto tu untuk makan beradak je. Kanda dengan bini kanda. Mestilah sebab Rina. Kau ni. Kau lebih-lebih netizen kau ni. Kita orang profesional, okey? Mana dia boleh tanya soal kahwin depan aku? Tahu? Bermaksud kita orang tak ada apa-apa pun. Kita orang just a professional. Really? Yes. I don't trust you guys. You are so strong. You are so strong. You are so strong. Because ni main konten. Bila main konten, kau yang strong. Maksudnya, okay, Rina nak sponsor Soto Madura. Dan Aina akan sponsor persembahan. Dan ini, tahun depan, kalau aku tak kahwin tahun depan, aku berdoa je ni. Mana tahu, kalau aku tak kahwin tahun depan, aku berdoa. Okay, kalau aku tak kahwin tahun depan, tiba-tiba tahun ke depan lagi, aku yang akan sponsor kau orang kahwin. Tanya balik kita orang. Aku sponsor. Faham tak? Kalau aku tak jadi kahwin tahun depan, aku akan sponsor kau. Kalau kau orang kahwin ke apa nanti, aku akan sponsor sebagai apa yang patut lah. Maafkan dah. Bila Rina kahwin, Rina tak akan jemput Kanda. Rina tak sanggup Kanda senyum sakit dia tu. Kamu benda ni. Siapa try siapa ni? Nanti Kanda tak dapat nak cover muka. Tak, kita profesional, okay? Kita profesional. Berapa ramai dah kena tipu dengan kita. Sebab waktu tu Kanda dekat sebelah kanan Rina. Aina kat sebelah mana? Aina kat sebelah mana? Ada sebelah kiri. Sebelah kiri kan lah. Hey, you see this man? Sebelah kuratunya. Just kidding, just kidding. Ada sebelah kiri sebab tengah buat persembahan. Wah. Okay, deal Soto Madura dengan Satu lagi apa penis tu tambah. ya, aku tak makan bubur Pianistan tu. Apa ada? Aku beli. Jangan sponsor. Dia beli dah. Kau beli lah? Beli ya. Aku beli lah. Kenapa nanti kau dapat masa wedding Ya, waktu menjual tu nampak macam memaksa sikit. Dia dengar tak? Dia cakap apa tadi? Mana? Dia nak sponsor waktu wedding. Wedding kan dah. Wedding. Wedding kan dah. Kanda lah. Rina. Okay. Deal Kalau kita orang kahwin nak sponsor apa? Okay, beritahu dah kita contoh Kanda sponsor aiskrim ke apa yang tak cukup ke Kanda Alah, sponsor. kita tanya Kanda. Kalau kita orang kahwin, Kanda nak sponsor apa? Dia kena nyanyi lah. Photobooth? Kanda tak sanggup nak dengar. Mungkin photobooth? Foto buat. Atebut. Photobooth! Kenapa? Itu siapa tu? Ini Kanda berjenis. Tahu dengan aku jealous. Tapi Rina pun jealous Zainal dengan Kanda. Tapi time tu Rina tak buat, Rina tak ada apa-apa pun. Rina macam Kan Rina balik. Okay, dah. tapi Kanda jealous waktu dia dengan Kenapa Pojak. awkward kau macam Bila masa pula aku jealous kau dengan Pojak? Buat aku tidur mana-mana tadi. Tak logik lah so aku boleh jealous. Buat aku tidur mana-mana tadi. Tidur bilik dia sendiri lah. Kau ingat aku jahat sangat? You are good boy. Yes. Okay. And good boy. Ya, sepak kau yang. Good partner. Kau yang sampai aku jadi kasar balik semua dia. Kenapa kau ni? Kau nak jadi kasar? Mana yang sponsor kau? Tak nak sponsor sudah. Aina nak sponsor aku. Okay, nak apa? Bopiah ke persembahan? Okay. Jom kita pergi seterusnya. Guys, bagusnya Ihin guys. Selalu dia tutup semua benda ni kan. Tapi hari ni dia lah yang buang-buang sampah semua benda. Bagus ni. Sebenarnya kau tahu apa? Sebenarnya Abel nak dibuang lagi. Im cakap tak payah Abel. Oh, ya? Abel nak angkat. Abang nak angkat? Sebab Abel kan Tapi Alalang jom. Sampah-sampah jom. Bukan aku panggil kau orang sampah-sampah. Aku panggil ni. Jangan dekat sangat sampah sarap. Sampah sarap. jahat je mulut kau. Aku sampah sarap dah pernah letak kat atas. Wah, kau letak atas ni je kan? Bang, tengok bang. Nampak bang? Nampak? Muka dah berubah, Bawa ada akal kau. Okay, sekarang ni kita bersama dengan Syed Firmal, dengan Khairul Anwar, dengan Farihin. Wah, Kanda ingat? Nama aku apa? Kanda? Bukan? Iskandar Iskandar lah tapi Nama penuh aku apa?
Nak interview ke dia teka? Okay, teka. Aku tahu. Semua aku tahu. Okay. Nama aku apa? Kekak Muhammad Iskandar bin Hamid. Salah. Benti kepala otak kau. Memandangkan contoh ni aku ambil yang paling rapat-rapat dengan aku ni. Aku panggil Abang ada santai dia orang dah balik semua tak sempat ni kan. If kalau aku kahwin Saja kau kali kau tak dapat tak dapat aku kurang, aku select sikit. Aku setuju aku main select ni yang aku select. Kanda select tapi dengan In tak? Ya tak. Aku select. Ayah aku tanya kau. Tahun depan lagu suara sama kot. kau nak aku cakap kan, kau cakap ni. Kau lebih kau ni. Kau diam boleh tak? Kau jangan senang dapat baju ni. Senang nak dapat baju ni. Dia kau yang tak baju aku. Contoh if kalau aku kahwin tahun depan. Contoh lah aku berdoa Ini yang bro. plan yang sebelum kamera kau ada cakap. Aku banyak plan. Tapi masalahnya aku nak tanya kau. Kalau aku kahwin tahun depan, korang seorang satu nak sponsor apa aku? If kalau aku kahwin, kalau aku tak kahwin, aku akan sponsor kau. In Aku nak sponsor. pencukur. Sebab kau banyak bulu. Banyak bulu. Sebab kita kan pernah dekat tadur mandi sama. Kau bukan berbulu je. Daripada atas sampai ke bawah berbulu. So you rasa berguna. Perangai pun kita rasa. Nah, Bulu je ini paling untuk kau. kahwin tau, sponsor kahwin. Betul lah tu. Cukup. Boleh je apa cukup. Sponsor juga. Berapa banyak? 13. 1,000 lah. Cukup setahun. Karet tu kau katakan karet tu kau. Bukan. Saya tukar. Kanda 500, dia 500. Siapa dia? Pasangan? Nak kongsi. Dia je kau kahwin dengan gorila. Dia berbulu. Kalau ni tak boleh pakai kebal. Kau nak sponsor aku apa? Kalau aku lah. Kau nak sponsor aku apa? Aku sponsor. Kalau kau dah kahwin tu bini baru pula. Ui, semua tak expect. Kita kahwin boleh Tapi Tapi kau jangan tahu juga nak getik tak, tapi aku jenis kau tahu kan, aku loyal macam mana, setia macam mana. Kalau seorang tu je mana boleh. Tu kau bagi aku yang kahwin lah. Kau duduk tepi. Sponsor. bini, Aku sponsor diri aku. Untuk kau. bini aku tu nanti. Takkan kau yang tu. Boleh lah. Bini dia. Aku nak sponsor apa Mesti kau ada nak sponsor aiskrim ke, sponsor apa yang kau Sponsor rasa? laksa. Laksa kau. Laksa aku lah. Okey, Rina nak buka booth dia Soto Madura. Aku pun nak buka booth aku. Sebab kau tak menjual kan? Kenapa Rina Ah, tak menjual lah. Kenapa Rina nak buka? Sedangkan Rina akan jadi Oh boleh ke sekali? dia tak sponsor lah. Dia dah penat dah. Netizen bodoh kau ni. Alah, aku nak sponsor honeymoon lah. Okey, apa? Honeymoon. Okey, ingat benda ni akan ditik tau. Okey, kau honeymoon, aku dah tik tau. Yes, honeymoon tik. ke mana? Apa tik? Mana kau nak? Mana kau Dubai. nak? Dubai kau macam lain sangat tu Dubai. Okay, aku dah tahu Ikut lah. bagi Kalau kena dengan aku spot lah. amal ni biasanya Penang je. Kau tak, kau Penang. Ni lah, aku sponsor kau pergi Dataran Merdeka 2i. Merdeka lah pula. Kau. Dua ni. Pilih lah. Okey, Indonesia Bali. Bali. Okey, Bali. Dua tiket Bali Tiket Bali. Okey, Lock Malkodok Bali. Dua-dua je. Biasa. Kau nak sponsor apa? Aku first Jap, kali kalau aku tahu. wedding kau. Kau Sabar, nak sabar. sponsor mak kau kat kanda kan? Boleh je. Kau nak jadi aku bapak kau? Tu betul juga ah. Kau nak aku jadi bapak kau? Daddy. Tak. Daddy. Mak aku dah mula kata syok dengan kau. Kau som. Sebab dia tengok aku punya YT duit ada dah sikit sekarang. Aku cakap ni kanda lagi banyak. Oh, sayang kanda. Betul. Macam mana ada YT tapi duit aku YT tak keluar lagi kan. Aku sebenarnya kalau aku aku akan buat tempat honeymoon kau yang tak akan orang ganggu. Kau ulang kan? Ya. Maksudnya kau tahu tempat honeymoon kau ni memang special gila. Honeymoon homemade. Bukan maksudnya memang takkan ada orang ganggu, takkan ada kacau laluan siapa-siapa. Lock aku janji kau janji dengan aku Ya, aku janji. Penting. Janji. Penari. Lepas tu lagi itu bukan tu saja. Itu salah satu tempat honeymoon lah. Lepas tu lagi satu aku akan sponsor kau ayam golek. Okey, Lock tik Aziz. Kambing golek 2 ekor. Okey. Ayam golek 13 ekor ke 20 ekor. Sebab kan yelah ramai tak cukup. Kau Dia tak tunaikan risau, dah. dia dah ada ayam. Aku tunaikan. Kau tunaikan kau. Duit YT aku ada lagi. Tak tahu lagi. Banyak sangat. Kau nak tahu berapa? Aku Tak, tahu aku bukan. tengok tadi 50,000. Tak lepas ke sponsor Tak tu. keluar lagi. Betul. Salah. Kat sini saya dah dapat kawan-kawan saya punya sponsor. Benda ni akan ditik. Kalau dia orang tak tunaikan, saya agak terasa lah. Ini betul-betul kan main-main? Dah, bukan cerita. Bukan saya tahu. Pinjam duit ni. Boleh. Okay, Macam aku kan Mudah dia. dia pencukur. Macam aku kan dia, aku akan tonton dengan him.
Dia pun dah janji dengan aku. Share partner. Dia tak cakap dengan kau. Ngaku je. Tak, kau ingat tak klip yang baru ni aku pau dia 300 tu? Kau tak ingat? Tak. Klik baru ni lagi best. Cakap nak bayar RM2,000. Bayar RM21 je. Baru nak bayar RM20 je. Klik baru ni. Hei, aku gembira. Aku syok lah RM2,000. Baru dia tunggu dia. Oh, dah RM2,000. Aku tengok asal tak naik duit akaun aku Rupa RM20 je. Dengan ni netizen. Baik je mal kodok. Rupanya RM20 je. Sebab aku pelik ke asal boleh sampai RM2,000. Asal limit RM1,000 je. RM1,500. Tu RM1,000. Kena kencing. Tapi tak apa, benda ni sponsor saya akan minta. Tapi kan dia ni aku bagi tahu kau bagi tahu tempat wedding kau kat mana. Senang aku nak susun kru aku. Nanti aku tak tahu kau kahwin ke tidak. Tapi tahu kau apa sekarang ni. bukan tahun depan aku bajet aku nak kahwin. Kalau kau kata bajet tahun depan, aku kurang bajet dah tu. Bukan kalau nak bajet sekarang. Bajet sekarang. Sekarang tak boleh. Sekarang tak boleh. Tahun depan boleh. Okey. Kalau kau bukan sekarang. Kau bila-bila boleh. Okey tak apa. Ini sponsor diorang. Kita ketik tengok diorang ni nanti dia tunai ke tidak janji tu. Okey. Let's go. Okay. Now saya bersama the best man dan the best woman in my content always and always ada dalam konten saya. Tak puji-puji nak apa sebenarnya? Tahu. Tak habis puji. Penat nak suruh panggil Rina. Sekarang tak. nak kanda nak puji gitu. Sebab kau tak tahu wayang Ayam. Wayang. Oh. Tahun depan aku kahwin kau nak sponsor aku apa? Kalau aku kahwin tahun depan kau nak sponsor aku apa? Yasin. Okay. Kalau Sofi pun sejadah biar kuat solat sikit. Sponsor Bas Sejadah ni sponsor untuk kahwin tu kahwin. Maksudnya do gift ke apa? Aku nak sponsor do gift Sejadah. Wah, aku tahu. Aku nak sponsor kasut Nike. Dekat Pakai dengan baju pengantin. do gift. Smart. Do gift. Tak. Bukan, Untuk korang pakai nanti. Asal pakai Nike je. Okey lah. Kau kan streetwear. Streetwear kan? Streetwear kotak kau. Tak, aku tahun depan ni. Sebab Kalau contoh kau Dengan tahun siapa yang depan. mana Yelah kau ni? dengan Rina kalau Asal pula dengan Rina-nya bukan tahun depan. sia-sia ku mencintaimu. Lebah dadaku. Lebah nada Teruk mana ni Tekan apa dengan Rina? Tak, jodoh tu ketentuan dengan Allah. Tadi aku tanya Rina nak sponsor soto Madura. Tak biar. Engkau nak sponsor apa? Mestilah Rina nak buat dogi soto Madura untuk kahwin dia sendiri. Kesepak kau lagi kau. Untuk kahwin dia sendiri soto Madura. Kau sponsor apa? Kalau tu Jimat. okay, Yasin dog gift lah. Kanda dia balik dia tak. Asal nak kena habis kau? Balik-balik lah. Ke kau naik sekali ni? Naik sekali ke tadi? Tak tahu. Cepatlah sponsor apa? Aku dah cepat ni. Hala tuju sama ke? Aku nak cepat ni. Cepat sikit. Sponsor. Ke Rina hantarkan dia dekat dengkil dulu. Aku nak cepat. Jangan panjangkan konten aku. Okay, aku rasa Biarlah bagilah kita screen time. Ya, tapi masalah aku nak cepat. oh sebab Rina nak balik. Cepat. Cepat, takut Rina kena Sabar sidang. Rina bertunggu kat bawah. Ah. Tak apa. Kau nak jaga hati Rina nak jaga hati Tong? Lu cakap tadi, dog gift aku Yasin. Lagi Yasin kau. Tasbih. Tasbih. Okay, terima kasih untuk Tapi Syamil. aku ni kot, maybe kalau untuk yang kau Tapi punya kau kena buat kenduri kat pondok ah. majlis kau maybe Kena stick dengan dog gift sponsor ni kot, kompang. Kompang. Okay, kau. Kau reti main kompang. Ya, bukan suruh borak. Kepak gempung. Rabut. Nanti tak kau. Tasbih. Okay, terima kasih untuk Syamil dengan Sofi. Let's go. Kena. Syamil nak balik dulu tau. Ya, ya. Kita balik dulu. Okay, pergi. Tadi kau cakap macam tadi malu-malu. Okay. Ni kasar. Nanti kita lagi penting. Okay. Dah faham. Ya, okay. Okay, terima kasih. Dah faham. Kasar weh.